Dekat sini saya nak tunjukkan dekat korang tentang kewujudan rib daripada Nikon Pro Fishing. Okey, apa yang best dengan rib Nikon Pro Fishing? Aku nak bagi tahu kat korang, rib Nikon Pro Fishing ni, okey, material dia daripada Orca Hypalon US. Okey, benda ni memang tak dapat nak dinafikan lah. Okey, kalau kita nak main bot angin, lebih baik kita buat yang baik teruslah. Itu yang lebih baik lah, kan. Dekat belakang saya ni, yang ini adalah saiz 330. Saiz 330. Kita ada banyak saiz, 330, 360, 380. Kalau macam korang tengok pula yang dekat sebelah sini, ini yang the biggest yang kita ada. Yang ni adalah 420. Tapi sebenarnya kita ada sampai 520, 620, 720. Tapi tengah buat. On the way. Korang sabar, tunggu. Ini adalah yang daripada 420 lah. Kalau korang tengok. Nice gila guys. Memang sangat nice. Mereka bentuk yang cantik. Memang cantik lah. Sangat menawan. Sangat tertarik. Alright. Memang cukup cantik lah. Ada decking yang cantik. Semua cantik lah. Yang ni pula adalah yang paling kecil yang kita ada. Saiz 330. Saiz 330 yang kita ada ni guys, sebenarnya sangat selesa untuk memancing 2 orang. Memang sangat selesa lah untuk mancing 2 orang. Kita bagi siap ada 2 storage box. Okey, dia ada seat sekali. Ada 2 storage box. Okey. Nampak? Luas, sangat luas. Sangat besar. Ada decking. Ini adalah steering console dia. Okey. Steering console. Yang ni kita pairkan dengan engine 30 HP. Okey, ini adalah minimum. Minimum dia. Sebab dia boleh sampai ke 14.7 kW. Tapi sebenarnya power lagi lah dia boleh buat, kan. Okey, ni tempat bateri dia. Box bateri. Yang ni ada lagi satu, dia panggil storage box lagi satu. Tengok. Memang nice guys. Memang nice. Sangat besar. Kau boleh letak macam-macam juga kat dalam ni. Okay, kita meshkan dia dengan steering yang memang cukup cantik. Okay, memang luxury punya steering. Right, memang nice lah. Kau tengok EVA quality dia pun kita pakai 2 layer, kan? 2 layer. Bawah dia hitam, lepas tu atas dia coklat, kan? Memang sangat cantik. Kalau korang tengok daripada aku yang ni, tengok welding dia macam mana. Sangat kemas guys. Tengok welding dan jointing dia. Dari sini kau boleh nilai macam mana kualiti kita. Okay, sangat lawa. Kita tengok jointing dia, decking, sangat lawa. Apa yang best tentang 330 ni, dia tak besar, dia tak kecil. Dia tak besar, dia tak kecil, dia ngam-ngam je guys. And then dia mudah untuk dibawa kat mana-mana. And then memang best lah 330 ni. Sebenarnya aku suka yang model 330 ni sebab kau mudah untuk bawa kat mana-mana, kan. Kalau kau tengok kat sini, kita punya remote sangat cantik guys. Nampak? Okey, sorry. Meter aku. Okey, kalau kau tengok, nampak ni kita ada letak meter untuk kita nak tengok voltage bateri kita. Okey, nampak kita punya konsol pun, kita sambungan dia, kita bersambung tau daripada sini. Sebab apa? Mana-mana yang dekat market kat luar tu, dia ada problem tau benda ni. Dia boleh patah. Sebab aku dulu pun pernah berlaku juga sekali patah benda ni.
So jadi bila aku buat benda ni, aku suruh kilang sambungkan dia. Jadi bila kita sambungkan benda ni sampai bila pun tak patah dah guys. Memang mantap ah. And then lepas tu pula kau tengok lapik dia ada double. Sebelah sini pun tutup, sebelah sini pun tutup. Nampak? Jadi kita ikat skru ni dekat sebelah bahagian dalam. Jadi kat sini tak nampak. Nampak clear je, cantik. Kan? Memang lawa lah guys. Memang cantik, memang nice. Untuk yang saiz 330 ni sebenarnya kita tengah bagi offer tau. Hyperlon ni adalah Hyperlon Orca daripada US. So sebenarnya memang kos aku sebenarnya sangat tinggi untuk material ni lah sebenarnya, untuk barang yang aku keluarkan. Nikon Pro Fishing sebenarnya kita tak buat barang main-main lah guys. Kita tak buat barang main-main. Kita memang buat yang memang high quality, daripada barang pancing sampailah barang boat. Macam contoh boat ni, saya cakap terus terang, jemur panas apa semua tak ada masalah. Tak ada masalah, kau tak payah risau tentang jemur panas ke apa ke benda. Sebab apa? Material Hyperlon ni dia sangat kuat untuk benda-benda macam tu. Inilah spek yang military pakai. And then dia ada lagi satu spek. Okey, dia ada lagi satu dia kandungan dalam dia untuk yang khas untuk military. Okey, macam contoh military dia akan pakai dalam dia ada sponge. Okey, dalam dia ada sponge. Kita pun boleh buat benda yang macam tu kalau kau request. Kalau kau nak bayar lebih lah, tak ada masalah, kita boleh buat. And then lagi satu, dia ada dua lapisan. Ada lagi satu, dalam dia ada Kevlar. Tapi itu hanya yang boat yang 7 meter yang besar baru Maritim akan buat. Macam contoh Maritim dia ada dua jenis spek boat yang diorang ada. Satu yang kecil, satu yang besar. Yang kecil diorang adalah yang saiz 420. Diorang akan standby satu biji dekat atas boat besar. Yang itu dia normal sikit. Dia normal. Tapi yang untuk boat besar dia, dalam dia ada Kevlar tau. Dia ada Kevlar. Saya pun macam tak sangka dia ada Kevlar. Tembak tak ada apa-apa. Lepas tu dalam dia ada Kevlar dan dalam dia ada tiup lagi. Bila kita tekan tu memang padat habis. Dia macam seolah-olah ada satu benda kat dalam tu. Sebab di dalam dia ada span. So sekarang ni kita tengah bagi offer tau. Untuk boat yang 330, yang 330 kita jual hanya 15,000. And then yang paling best dalam Nikon Pro Fishing punya boat ni, warranty dia. Kita bagi warranty selama setahun guys. Jika apa-apa berlaku dekat boat ni dalam masa setahun, kalau kita tak boleh repair, kalau benda tu macam main punya problem, kita tak boleh repair, kita akan ganti baru. Tapi jika itu adalah manufacturing problem, tapi kalau itu adalah berlaku daripada kesalahan sendiri, individual, yang pembeli, customer yang buat, itu minta maaf lah. Tapi kita boleh repair lah. Kita ada backup team kita yang saya dah kita dah berbincang semua dengan dia. Kita ada backup team yang untuk bahagian repair. Okay. So kalau misalnya contoh tak boleh repair guys, kita tukar one to one. Itu janji kita Nikon Pro Fishing. Tapi hanya untuk manufacturing problem dalam masa setahun. 330 harga dia 15,000, 360 harga dia 16,000, 380 harga dia 17,000. Dan kita ada keluarkan juga yang model PVC on the way soon yang akan datang. So harga dia lebih murah. Tapi yalah, bergantunglah pada poket korang kan. So kalau model PVC tu dia akan samalah macam yang model-model lain, yang apa yang kau tengok dekat dalam Malaysia ni kan. Sebab apa, benda tu dia ada problem lah. Dia ada problem sikit tentang, yalah, dia kalau jemur panas ke apa ke, dia akan lekang juga benda tu. Sebab apa, gam dia tak cukup kuat untuk PVC. Sebab apa, macam contoh Hyperlon ni, dia bukan setakat pakai gam tau. Dia buat tu dia pakai heating. Dia lain. Macam PVC dia tak boleh buat macam tu. Tapi untuk model Hyperlon dia buat macam tu. Sebab tu kalau kau tengok
Dia kemas tau. Ini pun kita punya ni lain daripada lain. Nampak? Dia kemas. Dia cantik tau. Nampak? Dia cantik tau. Nampak? Sangat nice guys. Nampak? Setiap boat kita ada empat chamber. Nampak? 2 kat sana, 2 kat sini. Nampak? Yang itu airflow kita. Airflow kita pun kalau kau tengok pun lain daripada lain. Betul tak? Sebab macam aku cakap lah, barang yang kualiti memang lain daripada lain guys. Sebab Nikon Pro Fishing, kita hanya buat barang-barang yang berkualiti. Barang yang tak berkualiti tu, aduh, saya sebenarnya malas nak main lah guys. Kan? So saya banyak main yang barang-barang yang berkualiti. Sebab saya dah main RIB ni, saya dah main IB, RIB, kabut, semua saya dah main. Jadi saya tahu apa masalah-masalah yang korang hadapi. Macam mana saya nak counter problem yang masalah-masalah yang korang hadapi dan aku hadapi masa aku main IB, kabut, semua aku main. Kan? So, jadi penyelesaian dia adalah Nikon rig. Tapi yang model Hyperlon lah. So, model Hyperlon ni kau tak payah risau lah. Kau pergi tengah laut tu kau tak payah pening kepala. Tak payah. The best. Memang the best. Model 330 ni RM15,000. Memang harga dia agak mahal kalau nak dibandingkan dengan rig yang PVC. Rig PVC kau boleh dapat dalam sekitar 7,000, 8,000 je kau boleh dapat. Kan? Tapi dia kalau kau pergi dekat model Hyperlon ni, dia dah macam sekali ganda. Tapi bila kau turun laut, bila kau turun memancing, kau tak payah pening kepala. Kau tak payah sakit otak. Kau tak payah fikir banyak sangat. Sebab apa? Dia takkan ada problem. Okay guys. Jadi pada korang yang nak dapatkan Nikon rig, korang boleh call aku direct and then kita boleh bincang lah sampai jadi. Jangan risau. Trailer yang kita jual adalah RM5,500. Nak kata mahal tak mahal, nak kata murah pun tak murah. Trailer memang mahal. Kan? Lagi-lagi registration dia pun mahal juga. Tapi so far buat masa ni aku rasa aku jual yang paling murah. RM5,500. Afford to buy. Okay guys. So PM tepi, nanti kita try bincang sampai jadi guys. Pada korang yang betul-betul berminat, insyaAllah aku settlekan. Yang ini dah complete. Kalau siapa berminat, my PM. Dah complete dengan 30 HP. Yang 30 HP ni second hand boat baru tapi engine second. Alright. Tapi jangan risau. Barang baik. Barang okey dan boleh pakai dan tak ada masalah. Siap ada starter lagi. Starter ada, steering kit semua ada, complete. Tinggal luncur je, isi minyak luncur. Mantap. See you guys. Ku usaha siang malam mencari jalan, akhirnya ku jumpa sinar di balik cabaran. Namun orang mempertikai teknologi yang ku bawa. Katanya mustahil, katanya semua sekadar sandiwara. Ku bangkit walau dunia cuba mendatukan.